Okay guys, so hari ni aku nak bercerita perancangan dan aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni aku dapat mengenali jiran daripada taman perumahan di hadapan rumah aku ni. Sebenar lagu ni, tadi aku baru bangun tidur, duduk dekat dalam mamai. Ada seorang pokcik ni mari rumah. Dia mari rumah, dia minta tolong untuk tukar dia punya tayar motor bocor dah. Sebenarnya untuk maklum rumah adik ipar saya dia memang pomeng motor, tapi dia tidak buat servis tukar tayar ke gapo ke tak. Dia hanya buat bagai-bagai can gapo blok gapo gitulah. Dia memang betul dia ada beki, tapi dia tidak buat servis tukar tayar dah. Tak dijadikan ceritanya, Pocik Mei ni mari minta tolong. Alhamdulillah lah. Kita orang dalam kesusahan ni, kita kena pergi tolong. Kena tolong. Bila orang dalam kesusahan, kita kena tolong. Sebab apa? Allah SWT adalah sebaik-baik perancang dah. Sebaik-baik perancang. Jadi Alhamdulillah hari ni hamba dapat kenal dengan Cik Mei dan juga Abang Zul daripada kejiran di tamu perumahan tu lah. Nak dijadikan cerita, itu dia kisah hari ni dah. Kita hendaklah berbuat baik kepada setiap manusia dah. InsyaAllah Allah akan balas yang terbaik kepada kita. Ingat tu pesanan daripada hamba. Assalamualaikum.